Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Oh, lebat bisai macam ikut lembu. Ya. Ni kawan saya ni, Mak Megong ni, dia nak buat lembu, nak buat sembelih korban dekat surau tapi dah penuh lah. Kan? Kok kat sini ada. Yalah semua luba dah buat pahala. Kat sini ada lah sikit-sikit lagi lembu. Itulah tengok lembu besar-besar macam ni, harga mahal apa? Apa cakap lagu tu? Ni lembu kita ni semua ni bakar bagus-bagus ni. Yang ni kalau kata sebelum hari tu kita jual harga biasa dia 6,000 lebih. Ui, mahal. Tapi lah ni kita bagi harga promosi sebab dia pun nak buat pahala. Kita bagi harga kat dia 5,200 sudah. Tak, yang sebelah saya tengok tu besar kot tu. Yang sebelah tu kan. Yang tu. Yang tu pun boleh. Dia kecil sikit lah pada yang ni. Yang tu kalau tidak kita duk jual kat dia tu harga dia RM5,250. Tapi tak buatlah. Kita bagi promosi last corner ni. Kita bagi RM4,900 sudah. RM4,900? Tak banyak dah. Lembu kat sini tak banyak dah tinggal. Yang ni ada lebih kurang dalam 8 ekor. Yang tu ada lebih kurang dalam 10 ekor lagi je lah. Baik kita main cepat tu. Tak ada yang murah sikit lagi ke? Yang murah lagi tak ada? Murah lagi? Murah tu ada lah kan. Dekat ujung sana tu kecil lah sikit. Tapi itulah kita nak persembahkan hadiah pada Allah SWT ni. Kita janganlah buat kecil-kecil. Kita bagi yang besar-besar. Nak pahala besar-besar, kita kena bagi besar-besar. Nak buat besar. Itulah saya pun ingat nak buat yang besar kot bang. Cantiklah tu. Apa dia? Gajah tak? Gajah? Ada gajah? Ada. Main. Abang tengok dulu. Aku nak tengok gajah. Aku nak buat gajah tahun ni. Nak buat gajah? Nak buat gajah. Kalau nak buat gajah kena ikut saya. Bagi kawan dulu pergi tengok dulu apa-apa lembu yang mana dia nak. Abang mai jom ikut saya. Ada. Tengok lembu. Aku nak buat gajah tahun ni. Main. Jom bang. Mana bang gajah bang? Ni dia gajah. Ada belakang. Panjang. Ada bang. Tambah gajah. Lembu. Saya ambil lembu. Ada.